Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Kami daripada Kumpulan 2 dan hari ini kami akan membentangkan tentang memperkukuhkan perpaduan nasional dalam Malaysia. Okay, so untuk memulakan kami punya pembentangan, yang pertama saya akan menceritakan tentang pendahuluan. Pendahuluan untuk kami punya pembentangan ini adalah Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai masyarakat majmuk yang terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan budaya. Kepelbagaian ini melambangkan kekuatan negara, namun pada masa yang sama menjadikan cabaran sekiranya tidak diurus dengan baik. Hubungan antara kaum di Malaysia turut dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi dan media sosial. Isu salah faham, sikap prejudis dan kurangnya interaksi antara kaum boleh menjejaskan usaha memperkukuhkan perpaduan nasional sekiranya tidak ditangani dengan berkesan. Oleh itu, kajian ini dijalankan untuk menilai tahap perpaduan nasional dalam kalangan masyarakat Malaysia serta faktor-faktor yang menjumbang kepada pengukuhan perpaduan. Dapatan kajian ini diharap dapat memberikan gambaran yang jelas tentang keadaan semasa perpaduan nasional serta mencadangkan langkah-langkah yang berkesan bagi memperkukuhkan perpaduan dan keharmonian negara. Kita mulakan dengan penyataan masalah. Antara penyataan masalah yang kami dapati antaranya adalah tahap kesedaran terhadap kepentingan semangat perpaduan dalam masyarakat khususnya generasi muda masih rendah walaupun Malaysia terdiri daripada masyarakat yang berbilang kaum. Nombor 2, kurangnya interaksi antara kaum serta penghayatan nilai rukun negara menyebabkan wujudnya salah faham dan menjejaskan keharmonian masyarakat. Itu antara masalah ataupun penyataan masalah yang didapati dan diambil daripada hasil kajian kami. So, objektif kajian ini yang pertama adalah mengenal pasti tahap kesedaran masyarakat terhadap kepentingan semangat perpaduan. Kedua, mengkaji peranan interaksi sosial dan penghayatan nilai rukun negara dalam memperkukuhkan perpaduan masyarakat. Seterusnya, kami telah menjalankan beberapa kajian kes terhadap 62 responden yang terdiri daripada kalangan yang berbilang kaum dan etnik dan bagi pandangan terhadap toleransi dan integrasi sosial dalam kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum ini. Kami telah sediakan Google Form bagi mendapatkan data tentang perpaduan kaum di dalam Malaysia ini. Ini adalah kami punya catapan dan yang menunjukkan bahawa kumpulan 1 pelajar mempunyai sebanyak 64.5%, kumpulan 2 tidak bekerja sebanyak 14.5% dan kumpulan 3 sebanyak 21% bagi bekerja. Daripada analisis terhadap kesedaran dan kefahaman, kebanyakan responden sangat bersetuju bahawa perpaduan penting untuk mewujudkan masyarakat yang aman. Walaupun isu sensitif seperti raja, agama, kaum sering diperdebatkan di media sosial, data ini menunjukkan bahawa rakyat sebenarnya mahukan keamanan dan keharmonian. Mereka tidak mahukan huru-hara. Terusnya, keharmonian etnik, budaya dan agama. Analisis graf ini menunjukkan 90% responden menyokong keharmonian etnik dan toleransi agama dan pengurusan budaya sebagai pendorong untuk perpaduan negara. Ini menunjukkan bahawa masyarakat Malaysia bersikap optimis dan saling menghormati dengan kepelbagaian
etnik, budaya dan agama dihargai sebagai kekuatan yang dapat menyokong perpaduan dan meneratkan keharmonian negara. Sekarang kita lihat kepada pendidikan dan belia. Dan graf ini menunjukkan bahawa sokongan yang padu terhadap peranan sekolah dan universiti dalam membantu antara satu sama lain dan sejak di usia muda bagi meningkatkan kesedaran terhadap betapa pentingnya perpaduan dalam kaum ini. Dan kita melihat kepada media sosial. Dalam graf bawah ini, responden bersetuju bahawa media sosial ini mempunyai pengaruh yang besar dan berita palsu juga mudah yang boleh menjejaskan perpaduan. Jadi pergerakan sosial ini, media sosial ini yang meluas boleh membentuk persepsi rakyat dan berita palsu juga berpotensi menimbulkan perpecahan antara kaum. Jadi rakyat kini lebih sedar risiko ini. Namun media harus menjadi saluran yang penting untuk mengeratkan perpaduan. Sekarang kita tengok kepada kerajaan dan komuniti. Graf menunjukkan rakyat sokong kerjasama kerajaan dan komuniti dalam memupuk semangat perpaduan. Interaksi harian dan aktiviti kemasyarakatan dianggap penting, manakala integrasi kaum dilihat sebagai asas kestabilan negara. Masyarakat seharusnya mempunyai kesedaran sivik tinggi dengan kepercayaan bahawa kerjasama kerajaan dan pelibatan aktif rakyat melalui aktiviti kemasyarakatan adalah kunci kestabilan negara. Kesimpulan yang kita dapat daripada perkara yang kami telah buat adalah kajian yang menunjukkan bahawa perpaduan nasional adalah elemen yang amat penting dalam menekankan keharmonian masyarakat majmuk di Malaysia. Berdasarkan dapatan kajian yang dijalankan terhadap responden, pelbagai semangat perpaduan dalam mewujudkan negara Malaysia yang aman dan stabil. Hal ini membuktikan bahawa walaupun Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan budaya, nilai toleransi dan saling menghormati masih kukuh dalam kalangan rakyat sehingga sekarang ini. Jadi secara keseluruhannya, kajian ini menyimpulkan bahawa perpaduan nasional di Malaysia berada pada tahap yang memerangsangkan, namun memerlukan usaha yang berterusan daripada semua pihak bagi mengekalkan semangat perpaduan ini agar generasi muda khususnya memainkan peranan penting sebagai pemacu masa hadapan perpaduan kaum, perpaduan negara